Sat, tunggu Sat. Main. Tengok. Ni tuan-tuan. Kalau tengok kat di sini, dimaklumkan memerlukan 350,000. Dan sebentar tadi saya dah bertemu dengan penasihat dan juga pengusaha-pengusaha jawatankuasa Pupis. Tak banyak dah tuan-tuan. Kita nak tebus tanah Pupis ni, kita cuma perlukan RM150,000 sahaja lagi. Masya Allah, nilai ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita simpan kat dalam akaun kita 10, 20, 50, 100 dalam akaun, benda tu dia akan bermanfaat dekat dunia saja. Bukan tak manfaat, dia akan manfaat kat dunia saja. Tapi bila kita tekan link, kita infakkan, kita masukkan untuk dijadikan wakaf kepada arwah, jadikan wakaf untuk diri kita, semua itu nilai tuan-tuan dan puan-puan infakkan itu akan tunggu satu dia akan tunggu depan Allah esok. Dia akan beratkan timbangan mizan di sebelah kanan dan akan jadi pembela di akhirat kelak. Tuan-tuan, kita tak ada siapa-siapa kat atas dunia ni pun tak ada siapa-siapa, dekat akhirat lagi kita tak ada siapa-siapa. Yang ada cuma amal baik kita saja yang akan jadi teman kita. Jadi ingat, kalau nak teman kita yang baik-baik, buatlah amal kebaikan. Tekan link, masukkan infak ke dalam akaun number yang tertera. Dan yang paling penting, kita kena cepat. Sebab apa? Dikhabarkan oleh jawatankuasa tadi, kalau tak selesaikan dalam hujung tahun ni, tanah ini terpaksa dibuka kepada jualan umum. Kita tak berpeluang nak tebus tanah ni. Masya Allah. Susah kita nak jawab benda ni. Moga-moga Allah Ta'ala buka pintu hati kita semua untuk tebus tanah Pupis ini, untuk pembangunan agama, bangsa, anak-anak baca Quran, anak-anak belajar mengaji, anak-anak dapat pendidikan awal tentang agama kita. InsyaAllah, jom tanggungjawab saya sampaikan dan tanggungjawab tuan-tuan sebar-sebarkan dan mulakan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.